Ramai orang buat kesilapan apabila dapat gaji pertama. Benda pertama yang mereka buat adalah buat hutang dulu. Hutang motor, hutang kereta, hutang kredit kad, hutang personal loan. Bila buat banyak hutang, mereka tidak dapat menyimpan, dan apabila terdesak nak duit, mereka akan kata hidup ini keras. Kemudian salahkan kerajaan dan Perdana Menteri. Hakikatnya, semuanya bermula dengan ilmu kewangan dan simpanan. Dengan ilmu kewangan yang betul, tumpuan tidak akan mudah membuat keputusan untuk membuat hutang. Dan apabila tumpuan obses menyimpan, tumpuan akan susah berada dalam keadaan terdesak perlukan duit. Jadi, buat sudah yang terlajak berhutang, apakah tindakan yang sesuai untuk tumpuan? Pertama sekali, belajar ilmu kewangan yang betul dari pakar-pakar kewangan yang proven. Tuan-puan boleh mulakan bacaan yang ringkas dari buku kewangan seperti buku Misi Bebas Hutang, buku Wang Emas dan buku Jutawan dari Planet Jupiter. Ilmu baru yang tuan-puan dapat sebenarnya memberikan tuan-puan inspirasi bagaimana cara yang terbaik untuk tuan-puan uruskan kewangan. Yang kedua, tuan-puan perlu paksa menabung walaupun sedikit. Paksa menabung ini sebenarnya untuk membantu tuan-puan dapatkan tabiat menyimpan dan sekaligus menjadikan tuan-puan lebih berhati-hati dengan kewangan dan perbelanjaan tuan-puan. Dan akhir sekali, pastikan tuan-puan konsisten dalam usaha untuk kukuhkan kewangan tuan-puan. Perjalanan tuan-puan adalah seperti maraton. Tuan-puan tidak perlu laju, tuan-puan hanya perlukan bertahan lebih lama. Semoga perkongsian saya ini memberikan manfaat dan boleh follow saya untuk info lebih lanjut tentang emas. Untuk tuan-puan yang nak belajar mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma ataupun boleh tekan link di bio untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.